Ayah nak muntah ke? Ayah okey tak? Are you okay? Angguk je. Nanti pakai tadi. Tak apa, saya ada. Macam mana? Sorry. Baba. Baba tengok ni. Tengok. Satu saja. Nombor dah. Macam ni dah setengah. Ini buku tu lah. Buku tu. Yang sama. Tadi dia buat dia. Eh. Fish, buat fish. Boleh? Fish. Ni okey sikit lah. Dia pun dah Lepas mandi tadi. tak libat lagi lah. Tak ada lagi. Ada orang lain demam ke kat Mula dia demam. Lepas tu saya demam. Baru tengah ni lah recovery ni. Last lah. Tiba-tiba dia pula demam. Sakit lagi ni. Tak ada okey je. Rasa juga.
sikit gembung. Makan okey. Baru Dia dah makan. makan dah macam-macam. Sebelum ni dia tak nak makan. Saya Minum baru susu stop je lah. susu. Baru 2 hari stop susu. Susu je. Ha. Tapi nak makan lah. Dia nak jadi nak makan pula kan. Tapi makan nasi biasa je lah ni. Muntah, ada muntah. Jadi dia nonton. Okey je. Ni kau bunyi angin je lah sikit. Okey, siap belakang. Mak ayah demam sakit tekak je. Saya baru ni pagi ni dah macam batuk sikit. Awak ada batuk kan? Betul. Ada. Tapi tak ni. Sikit. Ah. Okey, you letak tangan atas ni sikit. Okey, kau Yang dulu. tengok gigi. Mana tengok gigi cantik lah. Okey. Umur dia berapa dah? Setahun. Sebelah. Dia tak tengok mulut. Dahlia. Nak masuk. Ni baru dia test ni. Bulan 7 ni 2 tahun. Oh. Sembuh. Dia tak tengok. Nasi baru dia. Sikit ni. Takkan dia atas tangan tu. Okey, dari sini. Ah. Tengok dulu. Okey. Tengok ada apa tu? Ada apa? Tengok mana gigi. Oh, cantik gigi dia. Okey, lagi. Tengok sikit je. Okey, mana mulut. Di sini. Pandai. Okey. Dia tangkat. Sikit lagi sana sikit. Buka. Okey. Mana mulut. Mana besar-besar. Okey, sikit je. Nangis orang nampak. Sorry, bagi dia buat demam je. Terus semua tak ada kan. Dia buat demam je lah. Lepas tu you macam tu lah. Kalau panas sikit mandi. Mandi boleh kan? Mandi boleh. Mandi start dari kaki. Ataupun you tak vaksin kan. Biar dia duduk rendam kaki dia slowly. Tapi you rendamkan dia. Baru siram kepala dia. Jangan terus-terus. Dia selalu pada kepala lah. Takut juga tadi mandikan dia. Tapi dia nak mandi. Nah, dia minta. Nangis dia nak mandi. Kalau dia mandi, you mandi je lah. Mandi. Kalau dia mandi rasa dia ubat tak bagi pun tak apa. Tak apa, ambil toilet yang basah, lembab tu. Saya rasa dalakkan dia. Dah sejuk, okey je. Yang penting tak nak bagi kepala dia panas. Dia kalau budak yang kuat ni, antibody dia kuat apa, dia menolak sekejap je. Terus baik je, 1 hari 2 hari dia dah okey lah. Tapi kalau yang tak kuat tu, nanti dia melanggar lah. Tu semua sebab bila kuman dia masuk, kalau kita tak lawan dia keluar kan, antibody tak cukup, dia akan merebak lah. Dia melarat semua sampai 3-4 hari kan. Kalau dia okey je. Kalau yang budak yang aktif, cegah macam ni, you selalu jangan pakai tebal kat dia, pakai kompres tengok rumah kan. Biar dia aktif lari, macam tu dia okey. Okey lah. Setahun 11. tak berat. Berat dia 10. 10. 10.
Dia demam ke? Dia nak pergi ni? Apa pergi rumah nenek? Dia dah tak okey. Dah sampai. Sampai mana? Rumah siapa ni? Ha? Rumah nenek? Ha? Bye. 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 Bye dah. Bye. Dina. Dina tak? Bapaknya Wechat ni rosak lah dia ni. Wechat ni nak kena tukar macam ni. Lock dulu. Okay. demam pun nak main. Ni. Hitam.